Saya ketua kumpulan ini dan saya director. Hai, nama saya Aisyah dan saya editor. Hai, nama saya Amir Malaika. Saya penulis skrip. Lama tak update status. Nak update lah. Siapa yang update macam orang perasan semalam? Janganlah beli aku. Aku tak ada beli kau. Aku bagi kau kesedaran. Kesedaran apa? Kesedaran yang kau tu perasan. Okey dah lah. Masa aku je. Korang, please lah stop. Stop apa? Stop lah beli aku. Ada kita beli kau ke? Kita tengah bagi kau kesedaran. Faham tak? Berapa kali aku nak cakap? Sabut. Tak. Ya, apa yang kena ni? Jangan kacau plan. Hai, benarlah hidup macam ni. Tapi ada satu je cara untuk hapuskan. Iaitu... Itulah. Aku akan buat korang menyesal semua hidup. Alah, bully ni benda kecil je pun. Bully ni benda yang besar lah. Hal ini sangat besar kerana bully ini perbuatan mengancam, mengganggu dan menyakiti perasaan seseorang dengan cara berulang kali. Bukannya ada kesan apa-apa pun. Antara kesan bully ialah kemurungan, stres yang berlebihan dan mampu menghancurkan hidup seseorang. Terdapat pelbagai jenis bully yang boleh berlaku di kalangan murid sekolah, iaitu bully sosial, bully fizikal, bully cyber dan bully lisan. Buletin pagi ini dimulakan dengan lagi kes bully dipercayai membabitkan pelajar sekolah. Kejadian ini disyaki berlaku di sebuah taman permainan di kawasan Puteri Wangsa, Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raub Selamat, tangkapan sudah dilakukan susulan laporan yang dibuat jam 4 petang semalam. 7 pelaku berusia antara 14 hingga 17 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Terdahulu, video berdurasi 58 saat mengenai kejadian buli itu tular di media sosial. Video memaparkan seorang remaja lelaki dipukul bertubi-tubi oleh sekumpulan remaja lain. Ibu bapa perlu memantau pertuturan anak di rumah kerana penggunaan bahasa kasar berpotensi dibawa ke sekolah sehingga mencetuskan perilaku membuli rakan sebaya. Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-Kanak UKM, Profesor Datuk Nur Aziah Awal berpandangan sikap sedemikian perlu dibendung kerana ia mendorong seseorang itu menjadi pembuli emosi yang boleh menyebabkan mangsa mengalami tekanan mental. Dekat Malaysia, didiamkan. Tak apa, kita ambil tindakan ke atas 1-2 pembuli. Ambil tindakan yang betul-betul drastik supaya tidak ada nyawa lagi yang mati. Saya tidak perlu ulanglah secara perinci berkenaan kes buli yang melibatkan arwah Zulfarhan atau baru-baru ni. Lagi satu kes Treka, lagi satu kes yang melibatkan UPNM dan juga Palapis di UiTM. Persoalan saya mudah. Kalau buli telah dilihat sebagai sistemik, ia bukan hanya melibatkan pembuli seorang atau dua orang, tetapi diselindung, dipertahankan secara langsung atau tidak langsung oleh pihak kepimpinan atau sekurang-kurangnya cuba untuk didiamkan. Saya cadangkan dua perkara untuk selesaikan isu ni. Pertama sekali, saya merayu kepada pihak ibu bapa yang terkesan, jangan hanya buat laporan polis, ambil tindakan, mereka ni kena charge. Charge tu bagus, ambil tindakan. Tetapi tolong buat saman civil ke atas institusi tersebut, kepada warden, kepada pegawai yang terbabit kerana mereka patut diheret sekali. Pastikan mereka ini dimiskinkan supaya pada masa yang akan datang mereka tidak akan pandang ke kiri kanan atas bawah. They will take direct action. Selagi kita tidak memiskinkan mereka, selagi itulah mereka
bersihkan tangan mereka, tak apa. Seorang ni saja pembuli, dia dipenjarakan, yang lain boleh bermaharaja lela. Kedua, saya cabar kerajaan buat rombakan daripada atas ke bawah. Kalau ini berlaku di negara lain, percayalah pimpinan ke atas ni dah kena pecat, kena buang, kena panggil kat Senate hearing. Dekat Malaysia, didiamkan, tak apa, kita ambil tindakan ke atas 1-2 pembuli. Ambil tindakan yang betul-betul drastik supaya tidak ada nyawa lagi yang mati.